Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita berpeluang menemu ramah seorang atlet gimnastik yang telah mengharumkan nama sekolah MGS 2, iaitu Nadine Julia Amanda. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami hari ini. Boleh Nadine kongsikan sedikit tentang pengalaman dan cabaran yang dihadapi sepanjang perjalanan untuk mencapai kejayaan dalam sukan gimnastik? Terima kasih Lutfia. Perjalanan saya penuh dengan cabaran. Saya bermula sejak kecil lagi. Saya berlatih setiap hari dengan bersungguh-sungguh. Kadang-kadang saya berasa letih dan ingin berputus asa. Tetapi, sokongan daripada keluarga, jurulatih dan rakan sepasukan memberi saya sokongan untuk teruskan perjalanan. Apakah nasihat Nadine kepada remaja di luar sana yang ingin mencuburi bidang gimnastik atau apa jua sukan? Nasihat saya ialah jangan mudah putus asa dan tanamkan minat dalam sukan itu. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna, Nadine. Semoga terus berjaya dan menjadi contoh kepada generasi muda. Sekian, terima kasih daripada kami, TVPSS MGS 2.